Selamat pagi guys. So kembali lagi dalam rancangan ke mana kita hari ini. Selepas 2 bulan lebih tak ada video. ASK punya self drop luggage ni dia macam sistem baru tau. Kau scan boarding pass, kau letak bag, lepas tu dia akan terus jalan. Selalunya kita ada macam like scanner tangan tu kan, kena scan dekat tag dekat bag tu kan. Ni tak payah, dia macam ada kamera sendiri. Aku dah cuak tadi. Cuak lah kalau tak sampai lagi naya aku nanti. Kita reunion kembali dengan foto. We would like to remind you that usage of portable power banks or spare lithium batteries are prohibited throughout the flight. Reunion dengan Aziz. Semua geng-geng komodo yang masuk bulan 7 hari tu lah. Sang yang mendebarkan. Bag ni kalau baju-baju tak apa, tak kisah sangat tau. Kalau delay tu, tapi kalau equipment, aduh, stress mak. Oh ni van dia sikit. Van campur bas pun. Dia tengah-tengah. Van bus. Tolek ya. Oh ini. Hai. Pergi safari ni. Dia macam hybrid tau. A few minutes later. Kita pergi makan. Dilarang membawa haiwan. Pakai masker. Boleh kata si bos punya ni jugalah. Macam ni, kecuali Siba. Siba tak nak tai. Okay, kita makan dulu dekat Maliboro. Selalu datang makan sini dulu sebelum kita gerak. YouTube 2.0. Oh, dia 2.0. Now kita menghala ke Tulamben 2 jam setengah. Ada accident. Terbalik. Jumpa member. Jam. Oh, patutlah orang terbalik ni. Menyala abang ko. Oh. One eternity later. Sudah sampai. Not bad lah room. Okay. Cukup selesa, bilik sejuk, luas untuk 3 orang. Okay, nice. Sekian laporan dari saya. Soal kisah dia, kita ada 4 dive punya slot esok. So kalau sampai dive ketiga tu dah tak larat, tak apa, nak buat macam mana. Aku lupa nak test. Ya, kita test ni dulu. Ni, test benda ni. Beli mani habis dah. Oh, okay. Ngam, sedap. Nice. Oh, mantap. Stop. Aku ingatkan keras. Aku tak duduk lagi. Tak landing. Okay guys, kita nak setting apa? Setting kamera pula. Kau nak keluar balik? Tak ada, dah ni lah. Oh, dah ni cukup. Dah ni lah, sejuk sikit. Ini setup bangsawan ni. Tak ada. Nah, ini setup bangsawan ni. Murah punya je. Okay, like tak mahal. Nauticam. Nauticam is old stuff now. Mahal Nauticam. Beli housing dah RM15,000. Tapi kan, aku pun ada like something lah nak try out. So ini adalah lens AOI UWL-03. Ni dome plus wide angle lens untuk action cam, di mana
dia ada bracket depan ni. So bracket ni AOI ada jual untuk Insta360, Ace Pro 2 dengan GoPro pun ada. Lepas tu DJI punya bracket pun ada. Tapi nanti aku akan buat video lah. So nanti video dalam air kan. Aku tak bawa yang kamera yang tu lah, yang Nauticam, yang G7X tu akan go back to the DJI Action 4 tapi dengan pakai benda ni lah. Sebab aku ada plan nak beli ni. Tapi let's see aku puas hati ke tak dengan ni. Sebab banyak benefit dia aku nampak. Sebenarnya I need to try it myself. And thanks to my student lah, nama dia How. How ni admin page Dive Malaysia tu. That one is my student actually. Okay, so tengoklah macam mana kita buat try out dengan benda ni. Di samping itu, yang ni tak boleh, yang ni anak-anak Yang ni dia kena delicate, tak boleh rush. A7C Mark II dalam EK-Lite punya housing. Port untuk lens apa ni? Ni port untuk ni dengan ni. Ya, lens apa ni? 1635 f4. Oh, 1635 f4. Maksudnya dia ultra wide, dia pakai dome 200 8 inch lah, 8 inch. 8 inch. 8 inch tu 200 mm. So yang benda-benda macam ni impian dulu lah. Tapi dulu tu separuh jalan. Sebab mahal. Macam tu lah. Okay, kita yang tu je lah kot. See you tomorrow. The next day. Tak ada mesej nanti. Selamat pagi. Jom kita pergi breakfast dulu. Lepas tu letak equipment dekat DC. Al-Kisah dia, aku sebenarnya nak bangun sunrise tadi tau, lepak depan ni. Tapi dia sebab kau penat gila kot. Like gone. Sebab dia punya sunrise pukul 5 lebih macam tu. Aku bangun pukul 6. Ada lebih tak? Tak ada? Ya. Tak ikut. Berapa? Aku dah. Benda dia, tak dia memang kat situ sebar. Cumanya yelah lak kan. Lak lah. Laluan dia. Kan, dia wild kan. We get up from here and we to work. Going down to the water. Baik bang. Lama tak datang. Lama tak ketemu. Okay, ready everyone. Kamera nak masuk dalam housing. So kita sambung video dalam air. Okay, Al-Kisah first dive tadi turun dekat depan ni Nothing much untuk orang yang tak biasa tengok makro. Banyak je barang yang kita boleh tengok. But alhamdulillah condition memang tenang. Breeze okay, tak ada ombak je yang penting. And kejap lagi kita akan pergi ke drop off punya dasar. Drop off ni depan tu sikit je. Dia macam wall sikit lah. Tapi drop off ni dah lama tak turun, so aku tak sure condition macam mana. So, kita nak turun second dive. Tengah ready. Kita tak tu. And then kita gerak
Okay, Zaid. Senang dia kau sesi dia macam kontra. A few moments later. Member semua dah penat dah. Kan? Tapi sebab 4 dah. 4. Tapi jarang lah 4 dah tu pukul sebelum pukul 5 dah settle. Jarang lah. Tadi istirahat Sebab jam. Istirahat setengah jam aja. saya okey Jam aja. Ya. Kita ke Ahmed. Kita lepak dekat Sunset Point punya cafe. Dia, matahari tak ada ni, tak ada sunset, tapi at least adalah view tu. Yang macam view yang tu yang last video aku buat. Dia ada waktu dia kan. Ni tempat ni memang famous lah. Tang ni kita play tourist pula. Tourist. Memang kita tourist ni. Jangan risau kalau buat silap. Biasalah orang cakap, oh tourist ni tak apa je buat silap. Kan. Aduh. Dia memang direct macam tu kan. Oh, dia dah masuk. Itu lain sikit. Itu kat bawah. Oh. Dah penuh dah kat bawah. Tu lah. Aku tunjuk view tau, bukan tunjuk yang dalam kolam tu. Pandai dia buat duit dengan tempat ni. Yang dekat situ, yang macam private tu, yang kena bayar tau, 1 juta 1 meja. Itu pun sama juga tau, kena bayar tak. Yang open, yang kat macam bawah tu. Tapi pool ni pun kena bayar juga. So last sekali kita orang duduk atas tu je. Tapi still nampak lah view semua. Tak seindah inilah, tak seindah yang depan-depan tu. Okey, makan dah selesai. Jom kita balik. Lawanya. Oh, cerah tu. Dia ambient dia jadi lawa. Balik dulu. Kita ke restoran pula untuk dinner. Ya, sebab yang tadi tu bukan dinner sebenarnya, mengopi saja. Sebab dinner pun dah included. So isi perut sekali lagi lah. Tadi rasa macam banyak juga makan, tapi tak ada lah macam sampai betul-betul kenyang. Awal lah kan, confirm kalau malam ni tidur lambat. Pukul 9 dah lapar balik dah. Nak proses gambar lagi. Dia orang semua dah dekat restoran. Aku balik nak bear dulu. Mi goreng. Mi goreng. Mi goreng. Berapa jauh macam ni? Ha? Berapa jauh? Berapa jauh? Tak jauh kan, dekat kan. Macam separuh perjalanan. Tak, 1/3 perjalanan pergi Amek tadi. Oh. 1/3. Dia ada point-point dia. Okay guys, sekian saja untuk malam ni. Kita sambung pagi esok dah. See you tomorrow. The next day. Good morning. Selamat pagi. So hari ni second diving day. So the plan is untuk pergi Nusa Penida, tapi disebabkan condition tak mengizinkan, laut tak berapa tenang, tak berapa reda lagi. So
kita akan hari ni kita plan untuk dive, cari betul-betul cari point makro lah. Yang ni sebab aku nak rendam, lepas tu nak jemur biar kering. Side mount set. So aku akan tukar balik kepada back mount sebab aku ada bawa BCD dengan regulator satu lagi. Cukup lah, malah nak menyusahkan diri. And aku just tak nak orang nak cuba datang dan justify aku, oh side mount is better in every aspect. Tak, like yang only better in certain aspects saja. So hari ni kita ke mana dah? Sekejap nanti lah. Dia macro point aku tak ingat dah side kat mana. Shiba dengan Nazar tak naik. Shiba? Ha? Nazar dengan Zaid. Uish. Baru safari. Okey, sekarang kita dekat Gerombong Batu Ringgit punya site, macro site. Tapi yang saya tak makro hanyalah Mujib, Nazar. Mujib dengan Nazar lah. Yang lain white. Kita jadi spotter. Tukang tangkap. Tukar tangkap, tukar ni, tukar rating. Ia dah medical. Orang makro. Dua. Okeylah, kita set up semua. So dasar kita Batu Ringgit. Batu-batu hitam volcanic ash. So, kisahnya dah malam dah. So, kita nak sambung dive esok pula lah. Plan ni Nusa Penida. So, hopefully tak ada apa yang berubah sampai pagi esok. So, we'll see you tomorrow. No, I'll see you tomorrow.
Aku dah tak tahu nak borak apa lah. Korang pun tahu kan aku naik video pun 2 bulan sekali lah. Bye. Jumpa esok. The next day. Morning guys. Sekarang ni pukul 4.46. So kita nak gerak pergi Nusa Penida hari ni. So sekejap lagi pukul 5 memang kena naik rambut turun naik kereta, bas ke van tu tak tahu lah. Kita nak gerak pergi ke Padang Bay. So right now aku dah rushing dah nak prepare. So jom lah. Saya dengan lagi orang. Ada. Terus saya dulu sini. 1 hour later. Welcome to Padang Bay. So breakfast dia bagi roti telur. Ya. Pedang tak ambil. So kita punya first dive kita pergi Manta Point. So kita tengoklah ada ke tak Manta ni. Usually ada lah, usually. And then second dive tak sure lagi. Kalau condition okay stay Manta Point, tapi Manta Point yang lain pula lah. Dia ada cleaning station dengan coral reef. And then last point tu, kalau everything okay, kita akan pergi ke SD Point. SD Point ni kita drift dive along the slope of the reef lah. Dia long drift. And then kita akan datang balik ke sini lah. Naik bas, jalan balik. Itu plan dia. Ya, ini air. Kita saja ke? Ya, kita saja. Oh. Ji, dah macam private. Memang seperti itu kita. Kan? Our place I call here is Manta Point. Okay, so later, so we gonna do come to the shallow a little bit. Okay. Okay, man. Okay. Sini. Bisa di sini.
Okay guys, so sekarang kita di SD Point. Kat sini Coral Reef dia banyak lah daripada tempat tadi. So kita kemungkinan kita buat drift dive. Drift dive lah? Drift. Drift dive. So I'll see you guys on the water. Aku masukkan kabel dalam housing lah. See you. Let's get ready. Huh? Oh yeah. Habis dive santai kita, so kita on the way balik ke Padang Baik. Okay lah. Okay. Zed. Al-Kisah Nusa Penida ni diving best tau. Kat Mantap Point dengan SD Point tu. But the problem is perjalanan tu je lah. Dia agak berombak. Kalau kita stay dekat belah darat mainland ni, naik jeti Padang Baik, tak kena air memang confirm lah. Memang melompat-lompat pun. So siapa yang nak pergi dive tempat macam ni kan, aku nasihatkan, kalau korang tak pernah mabuk laut sekalipun, tolonglah makan ataupun telan pil mabuk laut. Aku nanti muntah-muntah. But overall everything is a success lah.
Mantap dapat. Badannya. Drift boleh lah nak kata seperti letak juga. Tapi Coral pun yang cantik dekat Nusa Penida tu. So we are now heading to resort. Aku tak tahu apa plan lagi. So tengok macam mana. Balik kita solat dulu dan fikir balik nak buat apa. Oh ya. Susah lah. Okay, sebelum balik resort kita singgah makan dululah. So tempat ni, nama resort ni Palm Restaurant. Kalau tak silap dia resort Palm Spring kalau tak silap. Dia depan pantai Melasti tapi naik atas bukit. Dia ada ocean view tapi jauh lah. Got a friend recommend to me tapi aku tak ingat apa. One strawberry milkshake, 2 ice water, 1 strawberry juice, 1 nasi goreng, 1 ice lychee tea, and 1 garlic prawn with rice. So how about the beer? Tak apa. Baru aja. Terima kasih. Wah. Kita datang naik bas. Balik naik tuk-tuk. Open air kan. Kita cuba semua. Yang penting private, semua private kan. Tak payah. Orang kata apa, tak ada nak share dengan orang daripada awal sampai akhir. Langit dia biru lah. Hujan. Langit dia biru lah. Hujan. Lepas hujan. Baik, tak jauh lah. Bye-bye, Palm Springs. So kita tengok apa agenda kita balik ni. Mana Gunung Agung dah tak nampak. Sana nampak. Dah tutup dengan awan. Tapi nasib baik tak lepas. Oh tu. Oh, depan. Baik depan. By the pump. By the pump. Nampak. Now dah malam dah. But guys, malam ni bulan purnama. Bulan purnama guys. Alamak, berkapus pula. Kamera ni duduk dalam bilik aircon, so dia berdebu. Kabus. Woohoo. So this is our last night kat sini before we go back to Kuta. So the plan is kita nak jalan-jalan je lah. Tapi kita tengok apa plan yang dengan pagi esok dulu. Sebab plan nak gerak pukul 8. Cumanya tak sure exactly what time kita gerak. Sebab kita hire supir daripada sana, daripada Kuta. So sepatutnya sampai pukul 11 lah. Nak jalan-jalan dekat tu lah, tempat yang aku pergi tu, yang dekat pantai Melasti tu. Situ. Lepas tu pergi cari barang outdoor jap. Macam reka, iga. Macam mana sebut dia? Iga. Siapa nak cari apa yang iga tu, aku pun aku nak tengok jugalah. Ada ni macam flare. Wah, ada flare. Oh, Cahaya keimanan. kau cari ke mana? Lain cala. Apa? Ada lain cala. Selamat pagi guys. So hari ni kita check out daripada Tulamben. Kita nak gerak ke Kuta, balik ke bandar. Lepas tu kita stay satu malam sana. So hari ni kita nak jalan je lah. Tapi tengok lah, tak tahu kita pergi mana. Let's pack. Goodbye matahari. Kita punya last breakfast untuk hari ini. Breakfast akhir. Tadi aku pergi makan breakfast tadi. Lepas tu aku lupa dah nak record apa semua kan. So kita just cut je lah scene-scene apa semua. Terus packing, nak gerak dah ni. Lambat lah pula.
Habis dah? Habis dah? Awak ni. One eternity later. Muka tak ni? Oh dah. So baru selesai check in, kita nak pergi hantar Obi pula. Kita ada supir. Manual. Malaysia. Ha? Oi. Tiba-tiba. Authentic Malaysia flavor tapi tak buka lagi. Rawan tadi? Rawan siapa je? Sudah. Yang ini sudah ada air kosongnya. Sudah. Okay, kita makan dekat kedai apa ni? Sinu. Itu. Ini aku tak pernah makan lah tapi menu dia nampak sedap. Kita ikut supir punya recommendation lah. So the plan is kita makan dulu lunch, lepas tu kita jalan-jalan. Kita nak pergi, itulah macam aku cakap semalam, nak pergi Pandawa. Lepas tu Pantai Melasti, yang tu belah selatan Bali. So other than that, kita pergi shopping dekat Sunset Road lah. Ada sekali sambar patutnya. Okay, first thing first, kita sampai dekat Pantai Pandawa. So kita ambil gambar sikit kat bawah tu. Lepas tu naik atas lagi, kita berhenti je atas tu. Ya, saya salah dulu bang. Ya. Okay. Nanti apa-apa kami ke sini aja ya. Okay. Ni baru betul blue sky. Blue sky. Mana story? Kan? Kiri kanan. Apa dia? Lepak kiri kanan. Kanan. Lepak kanan. Dia nak ambil gambar sekejap je. Tak lama pun. Pandawa. Rescue Yang ni pun not in the plan tau. Ni bukan wall. Rasa macam wall tu kot. Maybe lah. Tak pernah naik sini. Wah. Mana kita? Jurassic Park. Sampai hati dia belah bukit ni. $30. So kita datang ke tempat di mana bukitnya dibelah dua. Feel untuk kita berada 6 kaki di bawah tanah nanti. Ini lebih baru 6 kaki lah ni. So sekarang kita dekat tu yang apa, yang tempat trademark Pantai Pandawa yang terbelah bukit tu. Bukan terbelah tapi sengaja dibelahkan. So masuk dekat sini 30k per kepala. So naik van tadilah. Van pula lah. Naik kereta golf cart tadi. So stay lah mana nak stay. Lepas tu kena balik depan tu balik. Kalau nak balik ke bawah semula. Tapi tengok lah, the destruction cantik tapi it's no use lah, to be honest. So itu sajalah untuk tempat ini. Kita akan move on kepada tempat seterusnya, Pantai Melasti. Kita akan pergi kat Beach Club.
Ambil gambar, minum kopi kat sana dan jalan. Tapi gambar dia jom kita ambil gambar satu grup. Baru betul. Wow, this is amazing. Kalau nak naik kereta tu now kita pergi Melasti. Oh, saya kira boleh baca. Yang tempat ni ada kapal apa? Kapal Pirate Caribbean tu. So now we are going back to the city. Kita nak pergi Sunset Road, pergi dekat yang outlet baju tu lah. Then beli-beli sikit, shopping sikit. Lepas tu gerak balik hotel. Penat penat. Ini tangga elevator ni. Tapi dia macam recycle buat tangga manual. Brilliant. So sekarang kita dekat Eiger. Nampak tu. So cari barang sikit, lepas tu kita gerak balik lah hotel. The next day. Good morning, selamat pagi. Video semalam cut short sebab kita orang rushing sebenarnya semalam. Kita dah balik lambat, tak makan lagi, nak pick up barang dekat Dobby lagi. Ni yang semalam Dobby. Tapi kan aku rasa yang tu yang dekat Labuan Bajo itu Dobby dia, kat sana kata-kata lagi kau dia punya bau wangi sabun dia. Yang ni macam okey lah, tapi bau ni macam bau buah-buah, perfume buah-buah macam tu. Lepas tu kan aku ingat sebenarnya nak terjun, tapi disebabkan dia cakap pukul 10 baru open dia punya pool, so tak jadi. Jiran sebelah tak keluar lagi. Wah, kita siap-siap keluar boat. Kita menghala ke kedai makan, lepas tu kita direct terus ke airport. Pulang. Ya. Tapi di sana rasanya lain, di sini lain. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Subscribe. Kena cari duit lagi. Sebelum kita ke airport, kita singgah makan dekat Wong Solo dulu. Gila banyak tahun, aku rasa dah berzaman aku tak datang. Aku rasa last 2017, 18, lama gila. Kopi diskaun lebih. Hebat lah. Ayam bakar. Tapi sambal penyet. Kecil je ayam ni. Tu lah. Ayam kecil. Ayam kampung kan? Ayam kampung kan? Ya. So, let's go to the airport. Maka dengan ini kita mengakhiri kita punya short vlog. So nak board flight, so aku ada 2 flight nak kena catch up lah. Bali ke KL, lepas tu transit 2 jam KL ke Kota Baru. So that's it guys.
See you on the next video. Probably another 3 months ke. Tak tahu. Tunggu buat trip lain-lain pula. The next trip ya. Bye. Jip, bye-bye Jip. Bye. See you.